Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya berada dekat dengan satu tanah, sebidang tanah, okey. 0.9 ekar. Hampir satu ekar. Okey, tanah dia ni. Okey, tanah masih lagi status pertanian. Okey, dekat dengan perumahan yang sedia ada. Okey, taman Sungai Udang, kawasan Sungai Udang, daerah Melaka Tengah. Okey, so yang ni penyewa buat tanam pisang lah, tanam pisang. So geran status dia adalah status pertanian untuk hak milik kekal Melayu sahaja. Okey, so kalau ada yang berminat nak cari tanah ni, okey, hampir 1 ekar ni untuk bercucuk tanam ataupun nak tanam apa-apalah. Okey, so memang sangat baguslah tanah ni. Okey, tanah rata. Cuma dia punya kekurangan dia sebelah dengan kubur. So itulah dia punya macam, padahal okey je, bagi saya tak ada masalah. Okey, tepi kubur okey je. Okey, mengingatkan kepada kematian. Cuma kalau tuan-tuan nak buat, so kalau buat macam tanam pisang, okey, tanam pokok kat sini memang sesuai. Okey, tanah pun dah rata. Okey, penyewa pun jaga dengan keadaan yang baik. So dari segi pagar kat sana, semua dah tutup. Okey, so kawasan kira macam terjagalah. Okey, tuan-tuan boleh tengok ni. Okey, 0.904 ekar sampai hujung sana, pokok sana, dengan sebelum pokok buluh sana. Cuma tepi dia adalah kubur tu je. Ni kawasan dia. Okey, ada satu pokok besar kat sana. Ada dalam 5 batang pokok kelapa tinggi. Okey, so geran adalah geran hak milik kekal untuk Melayu sahaja, MCL. So lepas tu dia punya keluasan 0.904 ekar. Okey, so dari segi harga kita masih dalam rundingan. Okey, kita try advice supaya tanah ni terjual cepat lah. Okey, so yang mana berminat boleh kontak saya, Faizal Tanah. Tekan je link dekat bio ataupun tengok dekat ruangan description di bahagian bawah. So jumpa lagi, bye bye.